Kisah bermula selepas pemergian Datuk pada awal 2000-an. Pembahagian harta faraid mencetuskan rasa tidak puas hati. Pak Long, abang sulung ayah, mula menunjukkan sikap pelik dan cemburu dengan kejayaan kecil ayah walaupun ayah sering membantunya. Keharmonian keluarga mula retak akibat dendam yang tersembunyi. Ibu mula jatuh sakit secara tiba-tiba. Bukan sakit biasa, tetapi ibu sering meracau, menjerit ketakutan melihat ular besar dan mengadu dipukul makhluk halus. Pada satu malam, kedengaran suara garau yang menyeramkan keluar dari bilik ibu. Suara yang bukan miliknya, disertai ketawa sinis yang membekukan darah. Ayah memanggil seorang ustaz untuk merawat ibu. Ustaz mengesahkan ibu terkena sihir penghantar. Semasa proses memagar rumah, ustaz menemui bahan-bahan kotor seperti tanah kubur, jarum dan kain kuning yang ditanam di sempadan rumah kami dengan rumah Pak Long. Bukti sihir mula terbongkar. Gangguan beralih kepada anak-anak. Hisham melihat seekor anjing hitam yang sangat kurus dan bermata merah menyala berdiri di luar pagar. Apabila anjing itu cuba menyentuh pagar yang telah dipagar secara Islami oleh ustaz, ia menjerit kesakitan dan melarikan diri ke arah rumah Pak Long. Ayah bersemuka dengan Pak Long. Akhirnya, Pak Long mengaku menggunakan hikmat bomoh kerana perasaan dengki. Walaupun dimaafkan, karma tetap menimpa. Pak Long jatuh sakit mental, perniagaannya hancur dan hidupnya merana. Seolah-olah menanggung kembali kejahatan yang pernah dihantarnya sendiri.